Okey, Assalamualaikum. Dalam salam sejahtera. Saya akan menerangkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memulakan proses assemble dan juga soldering. So, peralatan yang pertama sekali yang kita perlukan adalah soldering iron. Okey, ini merupakan soldering iron yang disediakan oleh bengkel projek. Jadi kamu boleh datang ke bengkel projek dan pergi ke sudut soldering. Kat situ disediakan beberapa unit soldering iron untuk kamu gunakan. Okey, soldering iron ni sebelum guna, awak kena pastikan semak dahululah. Pastikan soldering iron ini berada dalam keadaan yang baik. Sekiranya dia tidak dalam keadaan baik, ia mungkin boleh merosakkan ataupun mengurangkan kualiti soldering awak. Okey, macam mana kita nak tahu soldering iron ni okey ataupun tidak adalah dengan melihat kepada dia punya tip. Okey, dia punya tip yang hujung sekali ni. Okey, so bahagian dia tip ni pastikan dia berkilat bahagian tip depan ni. Yang belakang ni tak. Ni bahagian depan ni. So bahagian depan ni kita panggil sebagai soldering tip. Okey, so tip ni dia sangat panas apabila dia on. So apabila dia berada dalam keadaan berkilat macam ni, so dia okey. Okey, kalaulah dia dalam keadaan hitam ataupun berkarat, jadi kena test dahulu. Adakah karat tu boleh ditanggalkan ataupun yang hitam tu boleh dibuang. Sekiranya ianya boleh dibuang dan kamu uji dia berada dalam keadaan baik, so maksudnya awak boleh teruskan guna. Untuk tahu dia okey ataupun tak okey, awak boleh cairkan timah daripada bahagian hujung dia. Okey, kalau awak tengok solder lead ni mencair dengan elok pada setiap permukaan solder tip ni. Okey, so dia mencair dengan elok. So kalau dia cair dengan elok pada setiap permukaan solder tip, maksudnya soldering iron awak dalam keadaan yang baik. Okey. Okey, seterusnya apa yang awak perlukan adalah solder lead. Okey, ini adalah solder lead. Solder lead ni disediakan juga oleh bengkel projek. Awak boleh minta pada pembantu makmal nanti. Kemudian awak perlukan tip cleaner. Okey, tip cleaner. So ini digunakan untuk membersihkan solder tip. So bila awak mulakan proses soldering, awak akan perasan dekat hujung dia ni ada lebihan solder lead. Okey, ada lebihan solder lead. Di mana kalau kita nak bersihkan, jangan gunakan span basah, jangan gunakan kertas, jangan gunakan sebarang plastik ataupun kain. So gunakan yang ni, tip cleaner. So awak akan gosok dia dekat dalam ni. So apabila dia panas dan dia cair, so dia akan bersih lah. So ini adalah soldering tip yang dah bersih. Okey. So ini tip cleaner. Kemudian awak perlukan masking tape, okey, untuk memegang komponen. Apabila kita letak komponen pada dia punya pin pada lubang pada PCB board, kita tak nak dia bergerak, kita akan selotip menggunakan masking tape. So masking tape ni juga disediakan oleh bengkel projek. Kemudian awak perlukan board holder ataupun board clamp. Okey, so ini digunakan untuk clamp board semasa awak buat proses soldering. So awak akan ambil PCB awak akan pasang pada awak punya PCB. Okey, kemudian awak kena adjust dia punya ni kedudukan skru ni sesuai dengan dia punya size board ni. So katakanlah ni jarak besar, so kita kena rapatkan. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Okey, ketatkan supaya dia tak bergerak. Kalau gerak masih gerak lagi, kita kena tolak lagi. Okey. Alright. Lepas tu kita boleh pusingkan. So kita akan komponen akan letak atas ni. Bila kita nak solder, kita flipkan dia. Okey. So pastikan ni pun sama, tak terlalu ketat supaya dia boleh bergerak dengan bebas. Okey. So ini board clamp. Okey, digunakan untuk memegang PCB semasa proses soldering. Okey, kemudian kita perlukan soldering tools, desoldering tools ataupun sucker. Okey, guna untuk buat proses-proses repair solder. Kemudian cutter untuk memotong lebihan kaki komponen. Okey. Kemudian untuk dari segi sudut keselamatan pula, semasa proses soldering awak akan terdedah kepada asap soldering ni. So awak kena ada face mask dan awak kena onkan awak punya exhaust fan yang berada di stesen soldering. So onkan dan pastikan exhaust fan menghala kepada tingkap di luar. Okey. So bila awak dah ada semua peralatan-peralatan ni, so awak boleh memulakan proses soldering.
Okey, untuk membuat proses soldering dan assemble, so kita pasang dulu kita punya board pada board holder ni ataupun board clamp ni. Kemudian keluarkan komponen dan letakkan dalam satu tempat lah, yang tak kisahlah bekas apa, yang memudahkan untuk kita ambil komponen nanti. So untuk memulakan proses soldering, kita kena kenal pasti dulu komponen yang rendah, paling rendah dalam kesemua komponen yang kita nak pasang. Okey, sebab untuk membuat proses soldering, cara yang paling tepat adalah dengan memulakan proses soldering komponen yang paling rendah sekali. Okey, kemudian dia akan seterusnya komponen yang lebih tinggi daripada komponen yang rendah tadi itulah, dan seterusnya sehingga yang paling tinggi. Okey, sebab untuk kita nak jaga kita punya clearance lah, supaya tangan kita bila kita solder yang rendah dulu, bila kita nak solder yang tinggi nanti tak ada masalah dari segi ruang sempit dan sebagainya. Okey, so untuk board ni saya suggest komponen yang mula sekali tersolder adalah sama ada buck converter ni, okey, ataupun resistor. Okey, sebab kedua-dua komponen ni lebih kurang lah dia punya ketinggian dia, resistor ataupun buck converter. So saya nak mula dengan buck converter. Okey, untuk buck converter kita kena perhatikan dekat atas board ni ada polariti dia. Okey, ada polariti dia. So, kalau perasan kat sini ada positif dan sini negatif. Sama juga dengan kita punya komponen ni, dia ada positif dan negatif. Okey, kalau kita tengok ni positif, negatif. So letakkan sama dengan ni lah, macam ni. Okay. Jadi kita dah letak komponen kita, dekat atas tapak ni. Pastikan polariti betul, pastikan polariti betul. Positif, positif, negatif, negatif. So letakkan tengah-tengah. Kemudian ambil masking tape. Okey, ambil masking tape, koyakkan sikit. So kita selotip dekat atas komponen. Okey. Right, kita akan solder satu side dulu. Okey, soldering iron kita dah on kan. So kita dah panaskan dia. Nak tahu dia panas ke tidak, kita akan letakkan solder lead ni. Okey, so pastikan dekat semua bahagian solder tip ni kita punya lead ni cair dengan elok dan menyeliputi keseluruhan solder tip. Okey, kita tengok dah cair elok. Okey, right, maksud dah bersedia dah. Kemudian kita bersihkan dulu pada tip cleaner. Okey, bersihkan pada tip cleaner. So bersihkan. Okey, jangan mula soldering selagi tip kita tidak bersih. Right, bila dah bersih, kita akan mulakan proses soldering. Kita akan solder. Okey, kita akan solder dekat bahagian satu side dahulu. So letakkan soldering iron. Okey, bagi kena pada tapak dan kena pada komponen. Kemudian barulah kita letakkan solder lead. Okey, kena pada tapak, kena pada komponen, letakkan solder lead. Okey, kita bagi sehingga dia menyeliputi tapak komponen dan kaki komponen. Okey, dia dah mula dah. Alright, macam tu. Okey, kita tambah lagi sikit kalau tak mencukupi. Alright, kemudian sebelah satu lagi. Jangan gerakkan soldering iron. Soldering iron duduk diam-diam, hanya kontrol kita punya lead saja. Okey, kita dah siap solder bahagian sini. Okey, kalau tengok. Okey, so pastikan bila solder buck converter ni pada bahagian sini, okey, pada bahagian sini ada lead, pada kaki pun kena juga. So baru dia akan ada connection. Okey. Okey, kita boleh buka masking tape ni. Okey, letak tepi dulu. Okey, kita letak tepi dulu. Kita solder side sebelah lagi. Macam biasa, letakkan soldering iron kena pada kaki dan kena pada tapak dan masukkan lead. Sehingga dia menyeliputi kaki dan juga tapak. Okey. Kalau tak cukup, kita tambah lagi sikit. Okey. Alright.
semak sambungan. Okey. So pastikan tapak dan kaki bersambung. Okey, seterusnya kita akan solder resistor Kita akan solder resistor. So resistor kita ada dua, yang ni 220 ohm, 220 ohm, dan resistor yang ada dua ni, ini adalah 10 kilo ohm. 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, yang ni semua 220 ohm. So kita akan solder kat bahagian sini. Tengok betul-betul dekat label board ni ada tulis nilai berapa yang perlu awak solder. So kita akan solder ikut jenis dia lah. Ambil satu resistor. Okey, ambil satu resistor. Awak boleh kepakkan. Lepas tu masukkan pada lubang ni. Okey. Masukkan. Okey, satu. Dan masukkan seterusnya yang lain. So kalau nak nampak kemas, pastikan orientation color code dia sama sepanjang semua resistor. Okey, kita adjust bagi dia teratur dan gunakan masking tape untuk lock dia. Okey, terbalikkan. Kemudian soldering iron, bersihkan terlebih dahulu. Setiap kali sebelum soldering, bersihkan terlebih dahulu. Pastikan dia berkilat, baru kita solder. So kita akan solder satu side dahulu. Letakkan soldering iron, bagi kena tapak dan kena kaki, solder lead masuk. Okey, dalam 2 saat macam tu je. Letakkan dalam 1, 2, solder lead, tarik. Letakkan soldering iron, 1, 2, tarik. Okey. Letakkan soldering iron, 1, 2, tarik. Okey. So soldering iron duduk diam-diam. Tangan kiri saja yang mengawal lead berapa banyak kita nak. So kalau dah cukup, kita tarik lah. Okey. So tangan kanan duduk diam-diam. Okey. Saya solder satu side dahulu. Okey. So untuk lepas solder, rehatkan soldering iron kita dengan meletakkan lead letakkan lead macam ni. Letak lead bagi dia penuh, tutup macam tu. Sekali lagi nak mula solder, baru kita akan ni balik. Okey, baru kita akan bersihkan. Itu adalah untuk jaga dia punya ni lah, ketahanan lah. Okey, so saya dah solder satu side. So saya terbalikkan. Saya buka selotip. Selotip ni simpan tepi dulu. So kita tengok. Okey, kalau dah semua okey, okey. Tengok, kalau semua okey, lurus, teratur, tak ada yang bengkok, baru kita akan solder satu side lagi. Itu untuk elakkan kesilapan lah. Kalau kita solder terus kedua-dua side, mungkin akan ada kesilapan. So saya suka galakkan kamu untuk solder satu side dahulu, lepas tu baru kita solder yang bahagian lain. Okey, so bersihkan tip kita dulu. Okey, bersihkan tip kita dulu. Bersihkan tip, pastikan bersihkan tip sebelum mula. Pastikan berkilat, baru mula solder. Okey, pastikan berkilat, baru mula solder. Right. So kita akan solder. Letak solder iron, 1, 2, tarik. Solder iron, 1, 2, tarik. Solder iron, 1, 2, tarik. Solder iron, diam-diam, 1, 2, tarik. Okey, 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. Okey. So kita dah siap dah solder kita punya resistor, sebab dia antara komponen yang rendah tadi kan. So kita akan buat pemotongan kaki. Kita gunakan cutter ni untuk potong kaki dia. So pastikan bila membuat pemotongan, kita arahkan kaki komponen ni atau hala pemotongan ni ke arah yang tak ada kawan-kawan awak. Sebab ianya bila kita buat pemotongan macam ni, akan ada projectile hazard. Kaki ni akan terpelanting. So mungkin boleh terkena mata kawan awak. So, sama ada awak cover dengan tangan sambil potong macam ni, okey, ataupun awak halakan kepada tempat yang tak ada orang. Okey.
Okey, so kita tinggalkan lebihan kaki dia dalam 1 mm macam tu saja, 1 mm saja. Okey, siap. Okey. So, komponen dah siap. Okey. Okey, komponen seterusnya adalah push button. So, saya saja seterusnya adalah push button. So, 2 push button dekat tepi ni. Satu kat sini. Satu lagi kat sini. Okey, so macam biasa gunakan masking tape awak. Awak letak, kemudian tape dulu dengan masking tape ni supaya dia tak bergerak. Okey, lepas tu terbalikkan board. So kita akan solder dia punya kaki. Okey. Macam biasa, setiap kali sebelum mulakan soldering, bersihkan dahulu awak punya lid. Okey, bersihkan awak punya lid dulu. Bersihkan dahulu lid awak dekat tip cleaner. Okey, gunakan tip cleaner yang disediakan, tip cleaner. Saya bersihkan dulu. So bila dah berkilat, baru awak akan mulakan soldering. So solder satu side saja, satu side, satu, dua. Okey, so selesai satu side, terbalikkan. Okey, semak kedudukan dia betul ke tidak, ada sengit ke tak, terangkat ke tidak. Kalau okey, baru kita proceed solder satu side lagi. Solder satu side lagi. Okey. Alright, siap. So kaki dia ni agak panjang juga, so kita potongkan lebihan dalam 1 mm macam tu. So hati-hati masa pemotongan. Kita punya safety PPE untuk masa pemotongan ni adalah goggle, goggle. Okey, kalau awak tak ada goggle, awak tolong halakan arah pemotongan ni ke arah yang tak ada orang lah. Okey, kemudian lebihan kaki juga pastikan dibuang dalam tong sampah yang disediakan. Okey, seterusnya kita akan solder LED, LED dan buzzer. So LED, kita ambil LED. LED yang pertama yang kita akan solder adalah LED power LED. Okey, power LED yang berada dekat bahagian atas ni. So LED kaki panjang positif, kaki pendek negatif. So kat sini pun ada polarity. Okey, ada polarity. So positif kat sini, so negatif sebelah satu lagi. So ni positif, masukkan. Okey, lepas tu gunakan masking tape, tapekan, terbalikkan. Okey, macam biasa bersihkan dulu solder lid. Sebelum kita mulakan proses soldering, bersihkan dulu. Letakkan timah dekat pada tip, bagi dia mencair elok, untuk pastikan dia masih lagi dalam keadaan yang baik. Dan gunakan tip cleaner kita untuk bersihkan. Ini mesti kena menjadi habit awak, menjadi amalan setiap kali sebelum proses soldering. Okay. So bila dia dah berkilat macam ni, bila dah berkilat macam ni, barulah kita mulakan proses soldering. Okay. Solder LED tadi, power LED tadi, so solder satu side dulu. Solder satu side, 1, 2, tarik. Okay, terbalikkan. Okay, so tengok kedudukan ni okey ke tak, ada sengit ke tak. Kalau ada sengit, kita boleh adjust semula lah. Okay, kalau sengit kita boleh adjust semula. Okay, kata ni sengit sikit, ada terangkat sikit, so saya tekan jari saya kat bawah ni, cairkan semula dan rapatkan. Okay, rapatkan, lepas. Jari saya tak lepas dulu lah, bila dah sejuk baru saya lepaskan. Okay tu. So dia dah rapat lah, dah rapat ke PCB. Okay. Alright. So kita akan solder satu set lagi.
1, 2. Okey. So dah siap solder. So kita akan buat pemotongan kaki ya. Balance dalam 1 mm macam tu. Okey. Alright. Siap. LED. Power LED. Okey, power LED ya. Dah siap power LED. Okey. So saya nak solder 3 lagi LED kat bahagian sini. Okey. So kita perlukan 3 LED kat sini. LED merah, positif negatif pastikan betul. Kuning, positif negatif. Hijau, positif negatif. Ambil masking tape. Kita tapekan. Okey. Terbalikkan. Okey, terbalikkan. Lepas tu bersihkan soldering iron. Bersihkan soldering iron Bersihkan soldering iron. Bersihkan soldering iron. Macam biasa, bersihkan soldering iron sekali sebelum kita solder. Letak lid sikit, letak lid. Kemudian bersihkan guna tip cleaner. Okey, sampai dia bersih Sampai dia bersih. Okey, tak nampak. Okay. Sampai dia berkilat, tip cleaner dia berkilat Okey, lepas tu kita solder setiap LED sebelah kaki dahulu. 1, 2. 1, 2. So jangan banyak-banyak ngam-ngam supaya dia punya bentuk soldering dia seperti gunung macam tu. Okey. Satu side saja, satu kaki saja. So rehatkan soldering iron kita dengan meletakkan solder lead macam ni. Betul, rehatkan dekat tempat stand dia. Okey. So terbalikkan board. Cabut masking tape. Tengok adakah semuanya lurus ataupun tidak. Kalau tengok kat sini ada yang sengit kan. So bila ada sengit macam ni, ambil soldering iron awak. Okey, macam biasa bersihkan tip dia. Lepas tu cairkan sebelah kaki tu. Ni rapatkan. Hold. Dah sejuk baru lepas. Satu lagi. Cairkan kaki dia. Lepas. Satu lagi. Lepas. Okey. Right, bila dah rapat macam tu, dah elok, dah sekata straight, kita solder satu side lagi. Okey, siap. LED kita. Alright. Kan solder buzzer. So buzzer kita ada polarity Ada polarity. Okey, ada polarity. Kaki yang panjang Kaki yang panjang positif, kaki yang pendek negatif. Ataupun boleh juga tengok kat body dia. Kat body dia pun ada tunjuk. Tu ada positif. Okey, ada positif. So itu adalah kaki positif. So masukkan dekat lubang positif. Okey, macam tu. Macam biasa, masking tape. Dan solderkan kaki dia. Okey, solder sebelah dahulu. Okey. Kita balikkan. Tengok. Sama stiker dia. Apa stiker ni tak apa. Stiker ni memang nak. Stiker ni boleh cabut So tengok dia lurus ke tidak. Kalau okey, sambung solder satu side lagi. Satu side kaki lagi. Okey. Okey, kita dah siap solder buzzer kita. Okey. So ni adalah buzzer kita lah. Kita akan solder terminal block, adapter DC jack dan juga dan slide switch. Okey. So ini slide switch. Kita akan solder slide switch.
So slide switch ada polarity, so arah mana pun tak apa. So kita letak dulu komponen kita. Okey, gunakan masking tape untuk hold dia. Okey, kita balikkan. Macam biasa, kita bersihkan dulu tip dia dengan menggunakan solder tip cleaner. Bersihkan, bagi dia berkilat macam ni. Okey, kemudian kita mula solder. Kita punya slide switch, so kita solder satu komponen dulu, satu kaki dulu. Kita letakkan soldering iron, letakkan lead, 1 2 tarik. Okey, satu kaki saja. Lepas tu terbalikkan, cabut ni, semak, tengok kedudukan dia okey ke tidak, ada tak yang sengit, terangkat dan sebagainya. Okey, proper, dia punya tak terangkat dan dia on position lah. Dia on position. So bila on position, so kita boleh solder kaki yang seterusnya. Disebabkan dia ada 3 kaki, so kita akan solder satu side hujung, satu lagi pula. Jangan solder yang ni, solder satu side hujung ni pula untuk lock. Okey, lepas tu satu lagi yang ni. Okey, dah siap. Okay. So kita dah solder, so lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, kita dah solder buzzer satu ni, kita okey. Dia tak boleh. Buzzer. Okey, tak boleh nak kena kurang. Okey. Baik, so kita solder komponen yang seterusnya. Okey, tadi kita dah solder slide switch. So kita solder komponen yang sebelah dia, iaitu terminal block. So ni ada 2 ruang untuk kita masukkan wire. So dia akan menghadap keluar lah. So, letakkan terminal block kita. Letakkan selotip masking tape untuk hold dia. Terbalikkan. Solder satu side dahulu. Okey. Kemudian terbalikkan. Tengok positioning dia okey ke tidak, sengit ataupun tidak. So okey, kita tengok okey. Tak ada terangkat, tak ada terjongkit. So kita proceed solder satu side lagi. Satu, dua, tarik. Okey. Siap. Terminal block kita dah siap. Okey. Kemudian seterusnya kita akan solder ni, sebelah ni, DC jack. So DC jack ni komponen dia. So ini komponen dia, DC jack. So kita letakkan kat sini, masukkan. Okey. Gunakan masking tape untuk pegang supaya dia tak bergerak masa kita solder nanti. Okey, terbalikkan. Okey. So ambil soldering iron. Macam biasa soldering iron kita mesti kita kena bersihkan dulu sebelum mulakan proses soldering. Jangan lupa tinning, letakkan lid dan bersihkan. Okey, dah bersih kita punya solder lid. Okey, solder lid baru kita mula solder tip. Dah bersih solder tip kita, baru kita mulakan solder. So letakkan soldering iron. Okey, kena kepada, okey, letakkan soldering iron kena pada kaki dan tapak dan letakkan lid. So dia akan ni lah, cair. 1 2 tarik. Okey, so dah kena. So dah solder satu komponen, satu kaki. Okey. Cabut masking tape. Okey, cabut masking tape. Tengok positioning. So jack, DC jack kita, adakah ada masalah, terjongkit dan sebagainya. Kalau ada masalah terangkat, kita kena betulkan lah sebelum kita solder komponen kaki yang lain. So saya tengok ada macam terangkat sikit. So saya pegang sini, saya cairkan, saya nak tolak sikit bagi rapat. Okey, bagi dia sejuk, baru kita lepaskan. Dan tengok okey, sudah rapat. Kita boleh mula solder yang lain. Okey, 1 2 tarik. Bagi kena pada tapak dan kaki.
bagi dia memenuhi ruang. 1, 2, tarik. Okey, so kita dah siap solder DC check. Okey, dah siap solder DC check. Okey, kita tengok satu side lagi. Tu. Okey, so pastikan bila kita solder tu, kita tengok kat sini ada lebihan lead naik ke atas kan. So mesti kena ada lebihan lead naik ke atas, baru dia kuat, dia punya lekatan dia kuat. Maksudnya bonding soldering tu kuat. Sebab bahagian ni ada masuk jack kan. So bila ada mechanical push, sebab kita pastikan dia punya soldering kemas lah. Okay, ni kita akan solder. Seterusnya kita akan solder pin header. So dekat kawasan ni ada beberapa jenis pin header. Ada pin header female, male. Ni pun male jugalah. Semua ni male kecuali ni je. 1 dan 2 ni saja yang female. Okay, so untuk solder dia, saya suggest solder yang female dulu, iaitu soket untuk ESP32. So yang ni lah. Okay, so yang ni dia ada 15 kaki kiri dan kanan. Yang ni ada 40 kaki. So kita kena potong. Kita kena potong. So kita kena potong. So untuk potong ni tak boleh pakai tangan. Tak boleh pakai tangan. Tak boleh pakai tangan. So tak boleh pakai tangan. So kita kena pakai cutter. So kita kena pakai cutter lah. So awak kena kira daripada 1 sampai ke 15. Dan jangan potong pada kaki 15. Kau potong pada kaki 16. So saya semak dulu. Mana 16. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini. So 16 adalah pada sini. Okey, so 16 adalah pada sini. So 16 kat sini. So saya akan potong pada 16. So awak tanda lah 16. So awak akan cut pada 16. So awak akan cut. Okey, so saya dah potong pada bahagian 16. Okey, saya dah potong 15. Yang terpatah ni, okay, yang patah tu adalah kaki ke-16 yang kita tak pakai. So kita kemaskan. Okey, saya dah potong. So kaki 16 ni kita kemaskan. Kita dah potong lebihan dia tu kat sini, bahagian plastik-plastik ni kita kemaskan. So pastikan dia ni dia berada dalam keadaan yang baik lah. Berada dalam keadaan yang baik. Okey. Okey, pastikan dia berada dalam keadaan yang baik. Okey. So ni ada 15 So letak sini. Okey, dia ngam-ngam 15. So kita perlukan satu side lagi. So ni lebihan tadi. So lebihan tadi tu sama juga, kita akan ambil 15. Akan ambil 15. Okey, lepas tu kaki ke-16 tu, so kita akan potong. Okey, kaki ke-16 jangan potong pada kaki 15, kaki ke-16. So kita tanda dulu yang mana bahagian mana kita nak potong. Okey. So ni yang ke-16 ni, kita nak buang. Okey, so saya dah buang 15 saja. Okey. So macam itulah. So kita akan soket untuk ESP32 kita. Okey. So kita akan solder yang ni, kedua-dua side ni. So kita letakkan masking tape. Pastikan dia dalam kedudukan yang okey, yang lain lurus dulu lah. Okey, so kita akan terbalikkan. Solder. So bila solder kaki yang banyak macam ni, mesti kena hati-hati. Jangan terburu-buru. Ambil soldering iron, bersihkan dahulu. Okay, letakkan lid. Pastikan dalam keadaan yang baik, tidak hitam. Bersihkan sampai dia berkilat. Okay, baru kita akan mulakan soldering. Kaki komponen yang banyak macam ni, kita jangan solder sekaligus semua terus. Solder satu persatu dahulu. Okey, solder satu persatu dahulu. Jangan solder semua sekaligus. So solder satu side dahulu. So satu kaki saja. So saya nak pilih kaki ni dulu. Okey.
Saya nak pilih kaki ni dulu. So saya solder ni, letakkan solder iron. 1, 2, tarik. Okey, dah solder satu sini. Lepas tu jangan solder hujung dulu. Solder yang ni pula. Satu lagi kaki komponen. Okey. Solder yang ni. Okey. Lepas tu terbalikkan board. Okey, tengok kedudukan. Pegang komponen elok, jangan ganas-ganas. Pelan-pelan cabut masking tape, cabut perlahan-lahan sambil pegang komponen. Cabut perlahan-lahan sambil pegang komponen. So tengok adakah dia lurus. Okey, adakah dia lurus. So kalau tak lurus, jangan solder dahulu. Ni tengok sini, okey, rapat. Yang belah sana pun okey, rapat. Okey. Tengok daripada depan pun lurus ke tidak. Tengok. Okey, adakah ianya lurus. Okey. So tengok daripada jauh. Okey. Dia lurus ke tidak. Okey. Kalau tak lurus, kita kena betulkan dulu. Okey. So kalau dia lurus, baru kita akan proceed satu side lagi. Okey. So saya dah tengok dah lurus. Okey. Masa masking tape tadi kita pun dah kemaskan kan supaya dia lurus kan. Tapi kalau tak lurus tak apa, kita boleh betulkan. Betulkan baru solder balik. Okey. Okay, katakanlah. Okey. Okey, katakan sengit macam ni. Ni terangkat. Ni pun terangkat juga. Tengok daripada tepi pun sengit. Okey. Kita tengok tunjuk Saya tunjuk cabut sekejap. Tolak ni. Okey, katakan macam ni. Ni. Sengit. Sengit. Okey, lepas tu ni pula terangkat. Okey, katakan dah jadi macam ni, lepas tu kita kena solder satu kaki dahulu. Bila kita solder satu kaki dulu, kita boleh betulkan. So kita pegang board kita. Okey. Ambil solder lead, solder iron, pastikan bersih. Lepas tu kita cairkan bahagian yang kaki kita solder tu, lepas tu kita tekan bagi dia lurus. Bagi dia sejuk, baru kita lepas. So kita akan dapat lurus balik dan rapat. Sama juga macam ni, yang sengit ni. Okey, kita pegang dia, cairkan dulu. Lepas tu kita tekan bagi rapat dan luruskan. Hold sampai dia menyejuk. So dah lurus dah. Okey, dah lurus dan dah rapat. Okey. Okey, so yang ni adalah kita punya kaki tadi kita dah betulkan dah betulkan yang sengit. So dah solder satu hujung ni. So seterusnya jangan solder yang ni. Solder hujung sekali supaya kita boleh lock. Okey, 1 2 tarik. Ni 1 2 tarik. Okey. So bila kita dah solder hujung satu hujung pertama dan hujung yang kedua, so dia tak akan bergerak lagi dah. So bila dah tak bergerak, kita tengok dulu sebelum proceed kaki yang lain. Sebab kalau kita dah solder semua, amat sukar untuk kita buat pembetulan. So pastikan lurus, rapat dan tidak bengkok. Okey, alright. So bila dah semak dah, lurus dah. Dah lurus baru proceed. Jangan sesekali solder semua kaki tanpa menyemak terlebih dahulu. Okey. So kita akan solder semua, letakkan solder iron, masuk lead. Okey. Katakanlah awak suka sikit nak solder. Awak tambahkan lead pada solder tip ni, lepas tu bersihkan. Nanti dia akan mudah lagi untuk soldering. Letakkan. Tekan 1 2 tarik. Letakkan 1 2 tarik. 1 2 tarik. 1 2 tarik. Okey. Seterusnya tarik.
So kat tangan kanan duduk diam je. Tangan kiri je yang bagi lead pada soldering iron. Okey. Siap. Okey, kita dah selesai solder pin header ni. So pin header ni adalah untuk soket ESP32. Okey, female pin header. So ESP32 akan pasang di sini lah. Bahagian pin header yang lain. So kita ada pin header dekat sini, 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 sini dan juga kat sini. So kita dalam komponen yang senarai dalam bilangan komponen yang diberikan dalam bungkusan board ni, kita ada 4 warna lah. Ada merah, hijau, biru dan juga hitam. So bebas pilih warna yang mana, ikut kreativiti masing-masing. So warna ni hanyalah warna saja, tidak mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Cuma kalau kita susun dia punya warna ni mengikut fungsi, lagi cantik lah. Contohnya ni 5 volt VCC, ini grounding, ni mungkin umum lah, apa-apa saja. Ini pula mungkin 3.3 volt, boleh. So tapi saya bercadang nak ikut warna. Ini merah adalah 5 volt, hitam ni adalah grounding, dan hijau ni saya nak gunakan untuk kiri dan kanan ESP32 dan juga untuk 3.3 volt. Okay. Dan biru ni pula untuk lain-lain lah. Okey, kita ambil warna hijau ni, kita akan patahkan ikut bilangan kaki yang diperlukan. So kita perlukan 15 kaki di kiri dan kanan ESP32 ni. So ini female, luar ni kita akan pakai male. So kat sini kita perlukan 15. So ke lubang ni pun 15 juga, saya gunakan dia sebagai ukuran lah. Cucuk sini, lepas tu kita patahkan 15. Lepas tu seterusnya 15 lagi. So saya dah patahkan, siap-siap dah. Sini satu. Okey. So kita akan solder nanti, kiri dan kanan. Okey. Right, so solder ni kita gunakan masking tape lah untuk pegang kita punya pin header. Kita balikkan. So macam biasa, sekiranya kita nak guna soldering iron, so bersihkan dulu bersihkan dulu tip dia, betul lead dulu, boleh solder lead. Lepas tu bersihkan menggunakan tip cleaner. Okey, bubuh dulu. Cairkan lead kat depan dan menggunakan tip cleaner. Lepas tu kita akan solder. So untuk solder yang banyak kaki macam ni, konsep dia sama. So kita mesti pastikan kita solder ni, kita solder kaki yang pertama terlebih dahulu. So pakai sikit. Okey, solder kaki yang pertama terlebih dahulu. Pertama dulu, satu saja kita solder satu saja. Jangan solder semua terus, sebab kita nak semak dulu dia sengit ataupun tidak. Okey, satu lagi side. Okey, satu sini, satu di sini. Okey, kemudian kita terbalikkan. Kita semak dahulu, cabut masking tape. Semak dahulu adakah dia lurus ataupun tidak. So kita tengok kat tepi ni memang sengit memang sengit. So kalau sengit kita luruskan. So kita pegang bahagian yang tak panas, cairkan bahagian yang panas daripada bawah. So kita letakkan dan kita hold sekejap sementara bagi dia sejuk. Okey, so kat situ kita dapat dah. Okey, lurus tak? Okey, tak lurus lagi sikit. Masih belum lurus lagi sikit. Okey. Okey, dah lurus. Dan satu lagi ni, ni memang sengit ni, kita kena betulkan. Balikkan. Kita pegang bahagian yang tak panas dan kita gerakkan. Kalau kita terpaksa pegang kawasan panas, boleh gunakan female jumper cable untuk hold dia. Okey, dah lurus. Dua-dua dah lurus. So bila dua-dua dah lurus, kita boleh lock solder kita.
hujung satu lagi. So kita lock sini satu lagi, dan lock satu sini lagi. Alright. So selepas solder, jangan teruskan lagi, semak kali kedua. Okey, lurus. Okay, so kalau lurus, kita boleh solder ke semua kaki. Okey, boleh solder ke semua kaki. Satu, dua, tarik. Satu, dua, tarik. Tekan yang kan. Solder iron duduk diam, lebih kurang 2 saat, tarik. Okey, solder iron duduk 2 saat, tarik. So tangan kanan kena duduk diam-diam supaya lid tadi mencair dan pergi ke keseluruhan kawasan kaki dia. Okey. Okey, seterusnya saya akan ambil warna hijau biru pula. Okey, warna biru pula. Warna biru ni saya nak gunakan dekat dua tempat, satu sini dan satu di sini. Okey. Sini saya perlukan 4. Empat lagi. Patahkan 4. Okey, so dia ada bahagian ni ada bahagian panjang, bahagian pendek. Panjang ni ke atas, pendek ni bawah yang kita akan solder. Jangan terbalik macam ni So kalau pendek lagi tak boleh nak solder. So panjang ke atas, pendek ni bawah yang kita akan solder. So kalau perhatikan kat sini, panjang ke atas, pendek tu yang masuk ke dalam lubang. So satu lagi biru kat sini. 6 kaki. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey. Alright. So kita akan guna tape dulu, masking tape untuk pegang dia. Okey, kalau satu macam ni, kita pakai masking tape. Kalau dua, lebih daripada satu, dua macam ni ataupun tiga nanti macam ni, saya syorkan pakai teknik macam ni. Saya syorkan pakai teknik, kita pegang dia guna female pin header. Tadi kita ada baki tadi, apa tu? Female pin header tadi ni yang kita dah potong. Kita ambil sini 15 15. So ada baki ada 10 8 macam tu. So kita boleh gunakan untuk pegang Untuk pegang kita punya ni male pin header ni, supaya dia akan sekata supaya dia akan sekata. Okey, saya lock macam tu. Tengok. So dia tak akan bergerak lah. Okey, saya lock macam tu. Kemudian baru kita letakkan masking tape. Macam tu. Baik, terbalikkan. Kita solder. So macam biasa, bersihkan dulu soldering iron. Okey, letakkan lid kat ujung. Cairkan lid ujung, lepas tu bersihkan sekali lagi supaya lid kita berkilat sebelum kita gunakan. Okay. Baru kita soldering dengan mudah. Okey, so ni. So solder hujung dahulu, satu bahagian, satu lagi. Dan satu lagi dekat sini. Tekan sikit supaya dia tak keluar. Oh, panas. Hati panas. Okey. So solder satu kaki saja. Terbalikkan. Buka masking tape pelan-pelan. Ni pun buka juga pelan-pelan.
Dan perhatikan kita punya pin header. Adakah perlu dibetulkan? Okey, kalau yang ni ni okey, ni lurus ni. Sebab tu kita pakai yang female pin header dia untuk pegang dia. Ni pun sama. Ni sengit sedikit. So kalau sengit sikit, kita betulkan, cairkan sikit bahagian kita solder tadi. Lepas tu kita adjust balik. Cairkan sedikit, adjust balik. Okey, dah sejuk baru lepas. Lepas tu tengok semula lurus ke tidak. Okey, lurus. Ni dah lurus dah. Okey, dah lurus. Yang ni pun sama. Okey, so kita boleh solder. So terbalikkan semula sebab kita dah solder sebahagian, so dia tak bergerak dah lah. Solder yang hujung pula. Solder yang hujung pula. Solder yang hujung. Okey. Untuk lock. So bila dia dah lock, so dia akan bergerak dah. Sama juga dengan yang satu lagi. Okay. Kemudian kita boleh solder seterusnya ke semua sekali. Okay, ke semua sekali. Okay. Okey. Siap. Okey, ni satu. So macam tu lah lebih kurang. Okey, kuning-kuning tu biasa itu dia punya flux nanti kita akan bersihkan. Tu. Alright, dalam bentuk gunung macam tu. Okey, ada lagi dua tempat lagi kita nak solder. 1, 2. Pin header juga. Kali ni dia ada 5 volt dengan ground. Yang bawah ni ada 3.3 volt. Grounding 5 volt. So saya nak pakai merah Merah ni untuk saya punya 5 volt. So perlukan 4 sini dan 4 ke atas. So 4 patahkan 4. Tu patahkan 4 lagi. Ni. Lepas tu grounding warna hitam Hitam. Hitam 4 lagi dekat atas, patahkan. Lepas tu 3.3 saya nak guna warna hijau. Saya nak 4 hijau. 1, 2, 3, 4. Patahkan. Okey, patahkan, letak kat sini. So macam tu. Okey. So kita settlekan ni dulu. So kita letakkan female pin header untuk pegang dia. Okey, letakkan female pin header untuk pegang dia. So ni kita nak settlekan ni dulu. Female pin header yang ni. Okey, so kita gunakan male pin header yang ni. So dia 3 So kalau 3 ni, kalau kita letak masking tape agak sukar sikit nak solder. So saya syorkan guna baki female pin header tadi untuk pegang dia. So kita letak macam ni, melintang. Masukkan dia. Okey, macam tu. Secara terbalik macam tu. Supaya dia pegang 3-3. Lepas tu baru masking tape. Kan. Kalau kita masking tape saja, nanti dia sengit-bengit. Okey, sebalikkan. Okey, tengok tu, bahagian tu dia keluar elok semua. Pastikan lebih kurang sekata lah. Kalau tak sekata, kemaskan balik. Ambil soldering iron. Bersihkan tip cleaner setiap kali sebelum guna. Okey, ambil lid. Okey, ambil lid. Okey, pastikan sekata. Kalau tak sekata, adjust balik. Mungkin masking tape kita belum cukup rapat. Dan solderkan satu hujung je. Satu hujung setiap satu. Saya akan mula kat sini. Satu sini. Okey, tangan kanan duduk diam. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. Okey. Satu side hujung je. Jangan solder terus semua. Kalau untuk elakkan berlaku kesilapan. Okey, so lepas macam tu, terbalikkan. Tengok. Tarik pelan-pelan Cabut female pin header yang pegang dia tadi. Pelan. Okay, kita tengok.
lurus ke tidak, dari tepi, dari depan. Okey, saya cabut ya. Tu. Dari sini okey dah. Lurus. Sini pun okey lah. Okey. Adalah sikit lah, sikit tapi boleh accept lagi lah. Okey. So, saya nak continue solder semua. Lock dan solder semua. Okey. Pusing balik pun ni. Okey, so itu dia. Terbalikkan. Okey, saya terbalikkan. Saya akan solder kat bahasan ni. Okey, solder hujung satu lagi. Bersihkan tip cleaner dulu. Okey. Bila kita sentiasa letak lid pada tip cleaner, kita punya solder tip ni, dan kita selalu cuci, so dia akan melancarkan proses soldering. Jangan biarkan tip kita ni tak ada lid dekat ujung dia. Bila lama-lama dia akan susah untuk sukar melekat dia, atau sukar untuk cairkan lid. Okay, so sentiasa basahkan dia. Alright, ni. So letakkan secukup lah, sesuai dengan bilangan saiz dia, pad dia. Okay. Alright, siap. Okay. So lebih kurang macam tu. Tu bentuk dia. Okay. Baik. Okay, kita dah set ni dah. Tinggal satu lagi ni. Okay. So atas tu ada 5 volt dengan ground. Kita dah siap patahkan tadi dah. Pasang balik. Okay. So letakkan female pin header untuk pegang dia. Okey. Solder hujung. Alright, balikkan. Buka setip pelan-pelan. Cabut female pin header yang pegang tadi pelan-pelan. Semak lurus ataupun tidak. Sengit ataupun tidak. Okey, lurus. Okey, lurus lurus. Ni pun lurus. Daripada sini pun lurus. Okey, so kita boleh solder balik. Okey. So ada satu hujung lagi untuk lock. Dan seterusnya yang lain. Okey. Siap. Okey, kita nak buat pengujian untuk litar board kita ni. So kat sini kita ada bekalan kuasa menggunakan adapter DC jack. Okay. So bentuk macam ni dia punya adapter. Lepas tu kita ada terminal block. Okay, terminal block. Dan kita boleh masukkan dua wire, positif dan negatif. Kemudian kita ada bekalan kuasa lah kat sini untuk on dan off. LED yang menunjukkan indicate power dah masuk ataupun belum. So LED ni 5 volt maksudnya kalau 12 volt 7 volt ke atas masuk di sini dan di step down kan oleh buck converter ni kepada 5 volt. So 5 volt akan pergi ke semua point 5 volt yang ada dalam board. So contohnya kat sini 5 volt, sini ada 5 volt, sini pun ada 5 volt. Okey.
So dia akan pergi juga kepada button ni. Okey. So bila kita masukkan bekalan kuasa 7 volt dan ke atas, dia akan di step down oleh buck converter ni kepada 5 volt. So kita akan masukkan sini menggunakan adapter. So ini adapter kita lah. Okey, adapter macam ni. Adapter ni berapa volt? Adapter ni 12 volt 2 amp. Okey. Pasang kat soket. On kan. Lepas tu ni position dia pada off lah position dia off. Position off. Masukkan kat sini. Okey. So sekarang ni tak ada berlaku apa-apalah sebab switch off. So kita on kan, LED menyala. So LED ni menyala menandakan perubahan daripada 12 volt yang masuk tadi 2 amp ditukarkan kepada 5 volt. Okey, so untuk kita test setiap point 5 volt yang ada dekat dalam board ni, so kita boleh gunakan female jumper cable. Female to female, ni female, ni female. So kita letak satu dekat 5 volt kat sini. Okey, merah tu 5 volt kat sini, 5 volt. Okay. Lepas tu kita letak dekat buzzer. Okey, ni buzzer. Buzzer. Okey, ada bunyi. So maksudnya bekalan kuasa adalah 5 volt ada. Okey. LED nak test LED. LED merah menyala. LED 2, LED kuning ada, LED 3, LED hijau ada. Okey. Kita test lagi dekat 5 volt lain. Satu lagi di sini, V in. Okey. Kat sini. Ni V in. V in ni pun 5 volt juga. Tekan. Menyala. Menyala, berbunyi. Okey. Lepas tu pergi kepada 5 volt yang lain kat sini. Ni pun nyala juga. Okey. Ada satu lagi 5 volt kat sini. Nyala juga. Okey, 5 volt ni. Kat sini 5 volt. Sini pun 5 volt juga. 5 volt. So menyala Okey, lepas tu satu lagi. Kita dah selesai tu tadi testing 5 volt, maksud semua 5 volt ni berfungsi. Maksud ground pun berfungsi juga lah. Kalau ground tadi tak betul, kalau tak menyala, LED ni tak menyala, mungkin ada short, mungkin ground tak betul, mungkin VCC tak betul, mungkin ada salah solder, mungkin tak solder lagi. So kena check secara fizikal lah. Kemudian kita akan check button pula. Okay, check button pula. So button ni dia adalah active high. Active high bermaksud bila kita tekan dia akan hantar high, akan hantar signal high satu. Bila kita release akan hantar signal kosong. So saya akan connect button ni, button satu, iaitu di atas ni, kepada buzzer saya. Ni button satu, saya akan tekan. So ada bunyi. Lepas tak ada bunyi. Okay. So ni LED saya letak. Saya akan satu, kalau release kosong, kalau tekan satu high. Okay. Button kedua. Ini pula ni satu, ni dua. Ni button dua kepada button dua. Okey, kalau buzzer. Okey. So itu adalah pengujian basic lah untuk board kita. So untuk pengujian seterusnya, kalau kita nak buat sequence ataupun nak buat program, nak letak sensor, kita boleh letak ESP32 dan connectkan sensor-sensor yang kamu ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. So lepas kita solder tadi, kita akan perasan kat bahagian bawah ni ada banyak kuning-kuning lah. Okay, kuning-kuning ni macam minyak ni, macam grease ni. Ni adalah daripada flux. Okay, flux yang flux yang ada di dalam solder lead kita. So dalam solder lead kita ni dia ada flux core. Okay, flux core tu apabila dia kena panas, dia akan keluar minyak macam ni lah. So minyak ni kita boleh cuci dengan menggunakan ni isopropyl alcohol, electronic cleaning mechanical, iaitu isopropyl alcohol. Okey, so dan juga brush. Okey, brush ESD. Okey, brush ESD. So kita akan letakkan dia, kita akan cuci supaya kita dapat kurangkan ataupun hilangkan
ataupun kurangkan kesan minyak ni. Okey. So kita akan gunakan botol ni. Okey. Kita alas sedikit tisu. Okey. Kemudian kita picitkan isopropyl alkohol ke atas ni. Okey, lepas tu kita gosok. So pastikan semasa awak buat ni pengudaraan baik tingkap buka, pakai mask, sebab isopropyl ni bau dia kuat. So gosok kuat. InsyaAllah takkan tertanggal sebab kita solder tu dah kuat lah. Okay, gosok dekat minyak tu. Okay, dah makin kurang lah kan. Sikit lagi sikit. Okay. Kita buat picitkan untuk bilasan yang terakhir supaya dia turun ke bawah. Okay, terakhir. Okay. Alright. So dah bersih dah. So kita boleh tinggalkan bagi dia kering. Okay. So tak perlu lap.